Assalamualaikum Assalamualaikum. You tengoklah. Ini kedai Bangladesh ini. Kedai Bangladesh macam mana dia masak. You tengoklah dia punya keadaan macam mana. MBSA mari. Tengok cek bagi saman kau. Tengok dia orang masak macam mana. Bakar sudah 6 bulan, 7 bulan bakar. Tapi dia masih belum betul ini kedai. Tengok macam mana dia orang masak keadaan belakang sana. Okey? Perhatian MBSA. You tengok dia orang punya keadaan belakang tempat masak. Kalau orang Malaysia, you orang cepat saman You tengok ini orang asing punya kedai ini. Restoran Habibah. Okey? You tengok sendirilah. Berapa seksanya dia orang masak. Batu-batu. Kedai tak buka, tak buat kedai. Bakar sudah lebih kurang 6 bulan. You tengoklah keadaan dia masak belakang sana. Tengok. Saya tak tahu kenapa. Dia orang bukan tak ada duit. Ada duit. Tapi dia orang tak boleh keluar duit. Saya minta MBSA buat perhatian. Tolong tengok video saya. Jalan Perkhidmatan, Kampung Baru, Sungai Buloh. Nombor kedai 26-27. Tolong ambil perhatian. Saya tengok-tengok. Kiri kanan semua sudah buat kedai. Tapi inilah yang dimiliki Josie Mineral Corporation. Tengok keadaan dia. Tengoklah macam mana dia punya kedai masak. Tengok. 1, 2, tempat sembelih ayam, simpan ayam. Tengok. Saya hari ini terpanggil nak buat FYP. Tolong MBSA mari. Tolong mari ini dimiliki Josie Mineral Corporation, Restoran Habibah. Tengok sendiri You kalau orang Malaysia meniaga ini macam you cepat mari Saya tanya dengan you. Kenapa you buat macam ni? Tengok keadaan masak macam mana, keadaan dapur dia. Sendiri tengok Saya bukan nak cakap, saya jaga kedai ini saya tahu. You tengok. Sendiri tengok You tengok ini macam mana dia punya simen. Macam mana keadaan masak dia. You tengoklah. Kalau orang Malaysia you cepat mari Saya tanya berapa ribu you orang bagi dia. You orang MBSA dapat duit berapa ribu? Saya tanya you. Cuba bagi tahu saya. Saya mau tengoklah. Ini saya buat video ni. Tolong sebarkan, viralkan tempat ini. Saya mau tengok dia orang buat tak buat. Bakar lebih kurang 5 bulan, 6 bulan sudah bakar. Yang seksanya budak yang masak seksa. Okey? Kaki sakit, batu bata. Dia orang tak fikir. Dia orang fikir duit masuk saja. Dia orang tak boleh keluar duit. You sendiri tengok tengoklah. Ini kedai dia. Restoran Habibah. Tengok. You tengok dalam dan luar. Tadi luar, ini dalam. You tengok ini macam. Saya kepala sakit tengok ini kedai. Tengok. Apa ini? Ini kedai, ini kedai Bangladesh ni. Kedai Bangladesh ni, tahu? You tengok sendiri apa dia? Pasal saya sudah sabar, banyak sabar sudah. Terlalu sabar. You tengoklah. Marilah saya mau tengok. Inilah Jalan Perkhidmatan, Kampung Baru, Sungai Buloh. Welfare sana. Tengok ini. Tengok keadaan kedai dia macam mana. Kalau orang Malaysia you banyak kecoh tapi orang asing tak ada kecoh. Tengok macam mana ini kedai. Tengok ini daripada depan. Depan dan pergi belakang. You tengoklah macam mana dia orang buat. Tengok ni keadaan dia. You tengok sendiri Saya cakap pun tak ada guna, tapi saya ada video call ini. Video, gambar video. You tengok keadaan dia. Tengok. Ini tandas dia. Ini nasi dia. Nasi masak dekat tandas. Bilik air ni, bilik air. Ini tandas. Ini nasi. Saya banyak kali sudah cakap lah. Diorang tak dengar cakap. You tengok sendiri. Nasi. Periuk nasi 2.
masak dekat tandas. Tengok sendirilah. Tengok ini dapur semua, tengok. Macam mana keadaan dapur dia. Tengok sendiri. Macam mana ini? Saya tak tahu kenapa MBSA mata lelap kah, tidur kah, atau dia bagi duit kah, saya tak tahulah. Diorang sebenarnya bukan tak ada duit, tapi diorang tak mau buat saja. Saya tak ada percaya diorang tak ada duit. Tengok sendirilah. Macam mana keadaan dapur dia. Dia masak macam mana dia masak. Budak-budak saya, tengoklah macam mana keadaan dapur dia. Saya tanya, tengok. Tengok sendiri, Ma. Tengoklah. Biar dia, apa you mau cakap-cakap. Tengok sendirilah. Pikir baik-baiklah. Saya sudah fed up sudah ini kedai. Banyak fed up sudah ini kedai. Saya tak ada heran kalau dia lucut saya direktur dalam direktur ini company. Saya tak ada halnya. Banyak problem saya. Orang komplain saya. Macam-macam orang komplain saya. Kepala saya pusing sudah. Ini tengoklah. Ini macam. Ini depan sana. Depan sana. Ini depan, dari depan. Itu restoran. Ini. Saya cakap. Saya mau tengoklah. Apa dia orang buat? Dia orang buat apa ini? Tengok. Tengok sendiri mata you orang. Buka rakyat Malaysia. MBSA. Buka minda you. You jangan fikir. Saya tanya dengan you terang-terang. Tengok ini. Okey? Assalamualaikum. Jangan tidur MBSA. Jangan tidur. Okey?